Hello guys, podcast Langgar Aja episod 37. Lemau hari ni lemau. And tapi dalam lemau pun saya rasa episod kali ni sangat-sangat menarik. Kan? It's going to be very very interesting. Dan tak tahulah kalau dia boleh jadi lebih panjang daripada sebelum-sebelum ni, saya minta maaf kan. Tapi sebab panas. Sebab episod lepas pun dah macam panas. So bila dah episod lepas adalah CG dan Ciku banyak meluahkan perasaan. Dan apabila dia meluahkan perasaan, apa lagi kita bawalah orang yang patutnya bercakap pasal benda-benda tu. Tak lain tak bukan, kita ada MLBB punya manager, tim MPL punya manager, Ashi, dan juga the head coach Saiful Anga. Apa khabar kau, Mat? Baik. Baik, alhamdulillah. Sihat. Korang ready tak ni? Ready. Ready Semalam saya dah cakap dah, memang kali ni is going to be hot and spicy kan. Tapi kalau nak jadi regular pun original pun okey je. Kan. Tapi sebelum tu lah kan, saya rasa kita masih lagi dalam bulan Syawal kan. Apa kata rasa tak lambat kot untuk mengucapkan selamat hari raya kan pada Ashi dan juga Saiful. Selamat hari raya, maaf zahir batin kalau ada salah silap sepanjang kita kenal daripada musim lepas. Saiful dan juga musim 13 saya kat sini, dan musim 12 saya banyak kata dekat Ashi daripada luar, belum masuk lagi time tu. Kan. So mohon maaf lah kan. Sama Balot, kita pun mohon maaf juga kalau ada. Biasa kita pun dulu pandang Balot ni macam apa ni? Geram juga aku dengan botak ni kan. Macam watak jahat lah. Dia ni kenapa dia? Masih lagi jahat ke? Tak, bila Balot dah masuk sini kita nampak This is just character. Karakter sebenar Balot lah. Ya. Okey, tak apa. Jadi balik kampung tak? Balik. Kampung mana apa? Dah kampung ni lah, kampung isteri je dekat Johor. Johor. Saya kat Sungai Buloh je. Sungai Buloh? Isteri kat Sabah. Cuma okay. tahun ni sini. Tahun ni tak balik? Tahun ni tak balik. Tahun depan mungkin. Tahun depan mungkin. Mungkin ya? Mungkin. Mungkin. Takut kena claim. Ini mungkin ni bagi tahu kat siapa ni? Bagi tahu kat isteri saya lah. Okay. Mungkin. Jadi ini adalah kamera untuk korang nak shout out kat siapa-siapa. Itu kamera saya, ini kamera wide. Betul? Betul Oh, itu nantilah kemudian kan. So sambil-sambil tu kalau korang tengok depan ni, kita ada juga handphone daripada Tekno. Tekno boleh katakan baju. Ya, Tekno penaja kepada Toda untuk musim yang ke-15. Betul. 15. So terima kasih untuk Tekno, dan kita akan borak juga tentang sponsor-sponsor lain. Kalau saya tengok dekat baju yang Ashi pakai tu ada Critical, ada apa lagi My Barber, Tencam, ada Hailin kat belakang. Hailin belakang. Kita akan borak satu-satu lah sebentar lagi. Boleh. Tapi selain daripada ucapan raya, juga disusuli dengan ucapan tahniah. Ucapan tahniah selepas boleh katakan 4-5 season juga Todak tak ke international, tapi kali ini ke international slot kebangsaan. Saya nak tanya satu soalan. Sebab ni Ziko suruh tanya. Bermula dengan soalan Ziko lah ni kan. Korang expect ke tak expect ni? Jujur lah, korang expect ke tak expect dapat slot ISF ni? Okay, Balot, dia sebenarnya macam ni. Untuk slot ISF ni sebenarnya kita memang tak expect langsung. In fact, saya dengan the coaching staff, terutama sekali untuk kita punya ni lah Saiful, kita merasakan yang kita tak cukup strong lagi. Untuk berlawan dengan DXOL, Homeboys dan juga Vamos. Serius dengan DXOL pun tak? Yes, kita tak rasa sebab disebabkan kita punya screen result lah. So screen result mungkin Apple boleh. Screen result tu macam kita orang having a hard time. And then kita pun baru lepas kalah dengan Homeboys 3-0 dekat Piala Sport Malaysia. So dekat situ apa yang kita orang buat, dekat ASF punya qualification qualifier. Qualification tu nak apply kerja. Qualifier. Alright. So kita orang macam cakap bincang, okay, kita akan tentukan line up yang akan main this week based on performance on qualifier ISF.
Tiba-tiba lah ya. Macam tu. Maknanya itu adalah tempat untuk bereksperimen nak. Betul sebenarnya. Tak habis season 14 eksperimen sampai ke ISF punya qualifier kau bawa lagi eksperimen kau Kali ni eksperimen by Apple lah. Diizin oleh manager betul. lah. Sebab mana tumpahnya kau kata kuah apa peribahasa tu? Kuah kau tak kena nasi. Betul lah, itulah dia. Sebab dia bukan Melayu tu, saya susah nak cakap kan. So dekat situ kita orang macam Marshall sendiri akan tahu juga kan. Marshall tu macam tahulah kita tukar line up. Every game we lose, every betul. game we win. Kita tukar. Sebab kan dekat qualifier baru ni kan live Only game one untuk game. Todak berlawan Vamos je. Tapi sebenarnya untuk through the entire punya qualifier tu kita pakai semua players. Betul. Oh ya, Semua player kita pakai. termasuk dengan D. Yeah. Betul. Sebab ada juga saya baca Todak full local sebenarnya tak pun. Tak juga. D main juga. Main. 90%. 90%. Oh 90%. 50-50 lah. Kenapa tak? Kan lepas kita main tukar. Tak, maksudnya full local line up tu Oh, 90%. 90% main Oh, full local 90%. Okay. 10% is D lah. Ya. Alright. Full local 90%, tapi yang main tu 50-50. Cuma tujuan asal dia kenapa kita masuk untuk qualifier ni sebab kita nak cari best 5 untuk MPL season, week 1. Kita nak cari the best 5 lah. Tapi ini adalah line up yang kekal daripada season lepas. Betul? Betul. Daripada betul. season lepas, balik daripada Johor playoff tu. Betul. So daripada Johor sampai sekarang tak finalize lagi the best Dia 5. macam ni Balot sebab Woi, lama gila kau orang ni punya kerja. Abang kata ni Balot, ada masa kita di atas, di bawah. So dia punya result tu terumbang ambing. Okay. Ada masa kita konsisten tu dia panggil Onyx PH ke apa benda ke semua kita pandai. Okay. Tapi bila nak masuk season ni tiba-tiba pula lawan dengan tim MDL pun tak lepas, ini pun tak lepas. So that's why kita nak kena cari balik the best line up. Betul. Tu. Dia punya tune tiba-tiba suddenly lari tiba-tiba tau. Kita orang tak ada buat apa-apa pun. Then tu kita orang panik sikit lah. Jadi pening lah. Coaches pening lah. Ini apa hal ni? Dah dekat-dekat kau jadi bagi aku masalah. Tetapi masalah besar tu untuk nak diselesaikan. Sebab player tu je ada. Roster pun dah lock. Betul. Kan? Tambah-tambah pula roster dah lock. Waktu tu roster dah lock. Betul. Jadi sebagai head coach kan, dengan coach-coach lain, rasa dengan Ashie pun dah mula start pening lah kot. Betul. Kan? Tapi tetap dapat slot ISF tu. Apakah perasaan dalam keadaan nak bereksperimen mencari the best 5 kan? Tak ready, tak expect tapi dapat slot. Apa perasaan ketika itu? Ataupun selepas itu? Terkejut lah. Terkejut tu satu, cuma untuk saya punya Tipu dah terkejut aku ada kau daripada pagi sampai ke petang. Korang relax je tak dapat. Habis kan dia balik dah. Kan masa YouTube. terkejut jugalah. Cumanya kita lebih rasa happy for the players sebenarnya sebab kita orang dekat luar ni hanya membantu the players untuk dapatkan result baik, terutama sekali dekat scrims. Dan kita tahu bila players pun tak perform, ini kita kat luar pun rasa pening. Ini kan players yang main tu pun mesti terumbang ambing lah. Cuma bila diorang dapat di slot ni, kita memang rasa very proud dekat everyone lah. Sebab diorang walaupun kita marah ke, kita apa ke, diorang try to do their best untuk dapatkan the slot. Last pergi international bila Ashie? Bila Sebelum Boys pergi lah. Sebelum dulu. 12 dia orang pergi. 12 aku 11 kau orang pergi. 11 tu start season 12, Todak dah tak pergi. So M4 lah. Last M4 dengan MSC kat Cambodia lu aku. Betul. MSC Cambodia? Saya terjumpa dengan dia kat Cambodia. Okay. Kat mana kat bawah? Kat bawah. Hotel belah bawah ke? Level G. Level G. Dan itu juga season yang pergi ISF juga kan di Bali. Betul. Betul. Yang kata demam Tapi itu yang budak-budak Legion yang pergi. Budak-budak Yang saya Legion main yang tu. pergi. Oh kau main Saya main. Saya main untuk 2 game. Semua hard game pun cakap. Kira kau Power. guna salah guna kuasa lah. Kau salah Player guna demam kuasa. kan. So kalau itulah ada season, Apple pun sama jugalah. Season 12 adalah international lah. Kelas. Yang 13 international tu jangan kira. Itu pergi lagi Singapura. Itu main Liga International. Bukan pergi main ke International. Pergi tu dia. International juga. International juga. Aduh. Alright. Dekat ISF, kan, aku ada terbaca beberapa komen-komen ni kan. Sebab kita tahu dekat PEM hari tu, kita akan borak tentang Piala Esport Malaysia tau. Sebab kekalahan Homeboys tu,
dia sampai lagi dekat ISF tu. Qualifier. Yalah, first game DX korang menang 2-0. 2-0. Betul. Lepas tu sebenarnya penentuan tu dekat Vamos. Betul. Whoever win this game, tak kira lah 2-0 ke 2-1, maknanya peluang lebih cerah untuk dapat that slot. Betul. Sebab kekalahan Homeboys juga kepada DX Seoul kalau tak silap sebelum tu 2-1, dan juga Homeboys dah kalah dengan Vamos 2-0 first game. Maknanya antara dua ni je, game kedua tu penentu siapa yang akan layak ataupun peratusan tu tinggi. Betul. So korang menang dengan Vamos. 2-1. Now, last game. Selepas 2-1 tu sebenarnya dia tak ada lagi dah direct slot tu. Sebab kena tunggu juga dengan Homeboys. Betul. Kalau kalah 2-0, gone. Betul. Ada peluang besar untuk gone lah. Ada peluang besar untuk masa gone. tu kita Tapi tahu. kalau dapat curi satu mata, sebabkan rules yang ada head to head, Vamos dengan Todak yang kata Homeboy same point tu head to head menang. Betul. So nak tahu juga apa sebenarnya berlaku game against Homeboys ni, sebab ramai yang kata throw. Dah kata dah nampak macam apa Todak dah dapat slot, dia orang just throw the game apa. Adakah really throw the game ataupun memang betul-betul korang kalah? Jujur. Head coach lah. Okey, saya jawab Dia prosesnya mesti sama pula. Di mana kau main dulu, kalah tukar. Okey. Jadi yang main tu kalah. Tak boleh beritahu siapa lah. Nanti kan tu yang Betul. Jadi dia main kalah, then second masuk. Second masuk menang segame, third game kalah. So kita orang kalah betul lah dengan Homeboys. Betul lah. Tapi second game menang tu dah lega lah. Dah lega Apa dah. nak jadi game ketiga tu? Menang pun clean. Menang pun clean. Menang pun clean. Sebab tak ada live. So boleh borak ah. Boleh borak. Kalah pun macam clean. Cuma terkejut juga. Kalah pun tak apa. Kalah pun tak apa. Game tu sebab dah slot dah dapat. Confirm dapat dah. Tapi diorang main betul-betul sebab yang diorang pertaruhkan bukannya slot ASF. Diorang pertaruhkan slot diorang sendiri kat MPL. Okay. So itu je. Maksudnya Ataupun kita tempat dia orang lah the best five. Yeah. betul. Maksudnya kita maksudnya pertandingan itu mungkin bagi orang luar kita nampak macam kita troll lah. Tapi sebenarnya players tu tengah berlawan sesama Tengah sendiri. fight. Untuk slot MPL. Siapa yang akan bermain, siapa yang akan di-benchkan. Alright. Time tu lah. Sebab budaya kita memang test line up kat tournament punya. Apa barang screen dah Aziz. Siapa punya pembawakan ni? Siapa punya budaya ni? Kau punya budaya kau yang ataupun memang datang daripada coach sebelum-sebelum ni ke? Bukan Daripada season bila benda ni started ni? Mungkin budaya eksperimen dekat tournament ni budaya Todak lah pada season 4 lagi sebenarnya. Masa tu kita ada lama Ciku, gila tu. Betul. Cumanya kita pada awalnya budaya eksperimen ni memang kita bincang especially dengan kita punya Ciku guys lah. Dia bukan setakat eksperimen line up tau. Kadang-kadang drafting pun. Draft pun bereksperimen. Betul. 5 tank pun benar. 5 tank pun benar. Betul. Hampir menang ya. Hampir menang. Betul. Cuma budaya ni kita dah slow-slow buang sebenarnya. Okay. Cuma untuk situasi kali ni kita terpaksa bawa balik budaya tu sebab kita punya skrip tengah goyang. Kita takut kita tersalah pilih pula. Kita tersalah pilih. Bagi kita yang sebab scrim tu sama je result dia. Ada yang ni menang, So in the tournament kita nak delay dia ni macam mana dia handle pressure. Alright. Main dalam keadaan yang kita perlu menang. Balok pun ada. Di mana slot tu kalau kita menang satu game, mana kita dapat slot tu. Bukan semua orang boleh handle pressure tu sih. Betul. So kita nilai kat situ lah. Aku pun dah lama tak duduk sebenarnya dalam situasi seperti itu. Sejak dulu tu kan. Dah lama. Tapi waktu hari tu saya rasa macam berdebau. Sampai saya check saya punya smartwatch ni. Berapa aku punya Masa heart rate. datang game Mias Sebab dah start nervous. Aku yang tengok kan pun dah start nervous, apatah lagi play, aku faham benda tu. Tapi waktu korang tadi cakap, korang sebenarnya tak expect pun kan. Sebab korang tak yakin this team that have that quality untuk nak layak kan. Even dengan DX pun korang tak yakin boleh menang. Betul. Siapa yang korang rasa yang akan qualify? Masa tu rasanya kalau on paper kalau my point of view is Vamos lah. Betul. Sepatutnya Vamos lah. Sepatutnya Vamos lah. Tapi tak tahu Coach? Vamos. Vamos yang layak Cuma nak buat macam mana? Itu aku nak tanya. Sebab aku sendiri pun dah ramai rasanya rata-rata netizen semuanya bersetuju dengan korang dua. Katakan Vamos. On paper memang Vamos. easy ride. Ataupun easy route untuk dapatkan that slot. Apa sebenarnya terjadi di game ketiga? Adakah
salah percaturan oleh the coaching staff membawa masuk Lil Nash ataupun Error 404? You as a coach. Coach Long. Okay. Okay. Kalau daripada perspektif saya lah sebagai coach mungkin dia nak cuba tengok Lil Nash tu punya performance. Okay. So MPL related jugalah. MPL related. Dia bukannya mau kepada nak macam auto win ke apa, sebab game tu game ketiga. Kalau betul-betul dia nak test power yang tak serius, dia akan bagi Lil Nash tu main game pertama. Sebab game pertama kalah, game kedua, ketiga boleh comeback lagi, tak ada masalah. Dua-dua cibi mainan. Dua-dua cibi. Game satu, game dua cibi main. So mungkin ada strat yang dia nak bawa satu, dia nak test. Adakah strat tu berhasil dekat tournament? Hanzo tak semua tim boleh pakai dengan master macam tu so mungkin salah macam percaturan sikit macam tu Tapi bagi saya malah saya tak rasa diorang salah percaturan. Cuma result dia kurang memuaskan sebab saya rasa bila diorang tukar Lil Nash tu dengan bawa pula satu meta yang memang khas untuk Lil Nash, yang kita detect is Fanny dengan Hanzo. So mungkin bagi diorang that surprise strat tu akan hancurkan Todak untuk game 3 lah. Itu je bagi saya. Maksudnya percaturan tu mungkin salah, tapi dia punya main reason kenapa diorang bawa Lil Nash tu sebab itu antara strat yang diorang proven mungkin dekat Scream. Sama juga apa yang jadi dekat Todak. Kita ada certain strat yang kita bawa dekat Scream berjaya, tapi bila kat tournament tak berjaya. So mungkin ini yang dihadapi oleh Vamos sekarang lah. Adakah dia nak bagi juga pressure dekat Lil Nash? How he going to, orang kata apa, nak overcome the pressure. Yalah, game ketiga kan, nak kena menang. So mungkin boleh test his pressure juga. Tapi bukankah itu satu benda yang betul-betul merugikan bagi aku lah kan? Kalau aku duduk di situ, aku rasa aku akan mainkan Chibi, dapatkan slot tu dulu sebab next game tu ada lawan dengan DX. Kau letaklah mainlah 2 game. Mungkin situasi dah berbeza sebab mungkin kalau dah menang slot tu dah confirm dah. Kan? Tapi situasi berbeza. Tapi end of the day kau nak bagi dia playing hours. Tapi adakah playing hours nak bagi dengan keadaan yang tegang ataupun playing hours dengan keadaan yang 10 kali mati pun tak kisah sebab tak ada apa pun. Mungkin Balok mungkin kenapa dia letakkan Lil Nash pada game ketiga tu dan dia tak buat macam cara Balok cakap tadi lah. Dapatkan slot dulu, dia main untuk game ketiga nanti kan. Bagi saya sebab dia takkan dapat experience lawan Todak. Betul. Maksudnya Lil Nash tu tak dapat experience lawan Todak. Mungkin bagi saya Vamos menganggap Todak ni one of their punya top contender lah. So if anything related dengan Todak, Lil Nash nak kena ada sikit sepihan experience tu mungkin. Mungkin. Asyik, kau tak dengar tu Chibi punya interview Harimau Melaya? Dia cakap apa? Kau cakap mungkin Vamos menganggap Todak sebagai contender. Chibi cakap the top 3 yang boleh bagi saingan kepada dia, of course satu tu SRG. Dua lagi tim tu nama Todak tak ada. Siapa JB? Dia cakap JP Niners dan DX Soul. Lie JB, lie. Set scream sekarang. Iya. Set scream sekarang JB. Dalam interview saya rasa hari ni saya nampak tak tahulah Harimau Melaya ke ataupun My Game On ke saya tak pasti, tetapi ada. Ada. Kalau saya kalau pendapat aku lah sih. Dia tak, kalau aku pun jadi saingan, aku takkan anggap dia saingan dalam secara public. Tapi aku akan buat apa tahu? Kalau aku menang, aku akan celebrate kawan-kawan depan dia. Sebab aku happy aku menang. So pernah buat sebelum ni? Pernah. Aku menang lawan Bama, aku live hari tu. Tapi bukan konten kita lah. Bukan kita punya. Bukan. Saingan kita SRG only. SRG only. Politik. Ada politik dia. Okey. Bagus aku faham. Ini politik guys. Dia macam tu. Okey. Jadi masih lagi dalam ISF je. Panjang kita punya ISF punya talk ni kan. Lebih kurang 25 minit. Baik. Ini ada juga orang tak suka pasal aku bila aku kira time. Kau tahu tak, sebab setiap slot ni, setiap topik ni aku ada time dia aku nak jaga. Kalau tidak boleh jadi sampai 3 jam. Tambah-tambah kalau dah macam ni. Kan? Ini borak tak ada tapis tu. Kan, ini borak bukan mamak lagi dah ni, segala benda campur. Ini kalau aku tak jaga time, dia boleh jadi 3 jam. Memang korang seronok, tapi yang penatnya aku. Kan? Jadi tak apalah, aku cubalah reduce untuk talking about time kan, sambil-sambil aku tengok je kan. Tapi tak ada masalah pun, tak ada lah guest kata ni macam nak halau ke, tak ada. Kan? Tak ada. Alright. Talking about ISF kan.
Date dan venue dah tahu ke bila ISF ni akan berlaku? Yalah, slot dah dapat. Venue masih lagi Riyadh ke? Kita tak dapat betul-betul official punya ya ke? statement. Tapi Tak dapat. latest yang saya dapat From Vince ni bukan. Dia line up block 30 April. Dia dah betul. Itu yang kita Itu tahu. Line up ujung bulan ni. Ya. yes. 30 Roster April. lock. Betul. Roster lock untuk ISF. Betul. Alright. So terus jam kepada roster lock. Sebab ada soalan. Okay. Adakah dah di-finalized tentang roster ni ataupun line up ni? Okay, untuk kita punya management team, kita memang dah ada discuss sikit berkenaan di roster lot sama ada kita nak pakai apa yang ada dekat Todak ataupun kita perlukan mix and match dengan team lain lah. Cumanya apa yang kita boleh disclose kat sini, kita mungkin lebih ke arah mix and match tu. Okay. Why? Sebab kita nak orang kata apa, dapatkan the best players untuk serta-serta role tu lah. So dah ada lah list candidate list yang List candidate official kita tak ada lagi. Tak ada Cuma lagi. kita from saya punya opinion ada, April pun ada, Kuja pun ada. Cuma sekarang ni kita try nak finalize. Okay. Kita Kebetulan besok kan kita meeting. Betul. So datanglah dekat list tu Boleh. Tapi list tu tak ada list aku, Ci. Kalau aku nak cibi dengan sepat. Kroni. Ada aku kena bawa, Ci. Ijat tak payahlah. Ijat tak payah. Okay. So besok dalam meeting tolong bentangkan boleh, list of player apa semua kan. Ada sebab guys, ada sebab kenapa saya suruh dia tu. Alright, so itu tentang line up kan. Date, venue Riyadh lah. Okay. Katanya Riyadh. Riyadh lah. Masih Dan Riyadh. kalau ikutkan date 13 sampai 19 Julai. 7 Julai betul. 13 Julai. sampai 19 Julai. Kan, itu yang saya cari dekat ISF International punya IG. Saya cari. Saya pun tak ada tapi saya saja kan dapat saya pula excited pergi tengok kan. Alright. 13 sampai no. Awal sebelum 19 tu dah habis. Saya rasa 12 sampai 16 something like that lah. Lebih kurang macam tu je. Okay, tapi before Julai 19 dah habis. Julai, mid Julai. Alright. So last question tentang ISF sebelum kita jump kepada topik lain. Okay. Kita tahu 2022 kalau tak silap. 2022. Okay. Ataupun the first ISF kita wakil Okay. Todak di Bali. Selepas itu Magnus wakil Malaysia waktu tu. Dan selepas itu SRG. Okay. Bro, SRG defending champion bro. Ya, betul. Kan? So kali ni Todak sekali lagi akan mewakili ataupun bawa bendera Malaysia. Betul. Kan? Sebagai Malaysian team lah, bukan sebagai Todak. Kan? Sebagai Malaysia. Pressure tak? Of course, pressure lah sebab lepas Malaysian team memang dah dapat champion dekat ISF kan. So untuk kita defend title tu memang kita sangat excited dan kita very honoured untuk defend the title lah. Cumanya pressure tu rasanya lebih dekat sebelah saya ni. Sebab saya nak dia jawab ni, pressure tak pressure ni sebab of course lah. Bila sebut tentang pressure pun and Expedition fans. Sekarang kamu kita dah nampak sebab sejarah sebelum ini mengatakan Todak always membadut di international. Minta maaf aku nak cakap ayat tu. Itu yang kita baca. So, alah dah nampak kalau Todak itu je lah korang boleh kan. Tetapi sekarang mungkin dah berubah. Era dah lain kan. Cara dah lain. Nah, coaches pun lain. Player pun dah lain. Mungkin macam Acik cakap. Manager mungkin je sama. Kita try dulu macam ni. Try dulu. Okay. Ada soalan tu untuk manager. Kau relax jap. Kan? Players pun dah lain. Asyik cakap tadi mungkin akan ada mix and match. Itu pun kalau kata diizinkan oleh tim yang kita nak ambil semua kan. Sebab itu yalah bukan suka-suka boleh ambil. Betul. Kan. Kena ada izin juga daripada tim tu. Apakah sekarang ni that pressure kepada coach pula kan. Ni SRG dah champion ni. Dengan berbekalkan yang masalah-masalah aku cakap tu ataupun sejarah-sejarah yang sebelum-sebelum ni, you gonna have a headache. Kalau daripada pendapat saya sendiri lah, pressure tu untuk defending champion tu bukanlah tak ada. Tapi sebenarnya lebih pressure kepada diri sendiri untuk dapatkan achievement. Okay. So kalau macam yang lepas tu champion lah kan. And then daripada segi pemilihan pun bukan kita ni dipilih atas dasar nama Todak. Kita qualifier.
Qualifier. Aku nak cakap qualification. Qualification. Okay. Kita qualify, kita main. So and then kita menang, kita layak sebab yang SRD tak join ke apa tu. Yalah, yang defending champion dia dah tarik diri atas sebab-sebab yang tertentu. Dan rezeki pula. So bagi saya untuk kekalkan champion tu, mana ada orang masuk tournament tak nak champion. Betul. So pressure sebenarnya dekat diri sendiri dengan tim lah. Maksudnya untuk create the achievement. Sebab value player-player ataupun coach ni based on achievement. Nah, itu je. Orang melilai dengan achievement. Betul. Kalau saya sangat. champion EWC M7, mungkin saya dah ganti tempat Ashi. Yelah, manager belum ditukar-tukar lagi. Kan? Tapi mesti ada sebab. Ada sebab. Itu je lah. Kalau kata pressure macam tu je lah. Tapi macam mana buat balot, kita akan buat yang terbaik lah untuk ISM. betul. Itu nak kata promise kan, nanti kan every season promise lah. Tapi itulah memang kita punya usaha lah. Memang walaupun resultnya membadut, tapi kita tak pernah pergi tu suka-suka nak membadut dah. Sebab kita bawa maruah negara kita ni sebenarnya ni. Betul. It's a national flag lah. Kita panggil Betul. national flag, national pride kan. Kita sentiasa letakkan juga tanggungjawab sebagai orang kata apa, untuk kebangsaan tu lebih tinggi. Betul. Kan. Of course kita bersama dengan Todak, tetapi apabila diberi tanggungjawab untuk menggalas kan, nama negara, InsyaAllah mereka akan buat yang terbaik. Dan kami orang kan, macam aku pula netizen sekarang kan, doakan yang terbaik juga untuk korang. Sebab rezeki kan, ini adalah satu tanggungjawab juga. So good luck untuk create the team first. Dan now topik hangat kan, kesinambungan cerita daripada episod 36 kan, katanya tersakiti. Okay. Siapa tu? Kan, CG Esport kan, bersama dengan rakan-rakan kita ataupun adik-beradik kita kat sana kan. Ada Ciku, ada Moon, ada Gary, ada Ibe, ada Ajim. Ada siapa lagi? Kalau from Todak itu dah dulu. Ada 5 juga. Matizi lah. Amar pun masih lagi sebenarnya. Masih Itu hari apa dengan loan-kan je kan. So cuma saya tak tahu sama ada status dia di loan-kan ke ataupun dah dijual kepada CG, saya tak berapa pasti. Itu kena tanya Haji Roslan nanti kan. Boleh katakan 6 lah. 6 orang kan. Tak tahulah apa yang dimaksudkan dengan tersakiti itu kan. Tapi yalah, melihat kepada game tadi on the way saya balik daripada Ipoh tadi kan, saya nampak mereka tadi lawan dengan Tim Hak, menang 2-0. So first game dia orang menang 2-1 dengan Velat. Second game dia orang bantai Kelantan 2-0. Dan tadi dia orang menang lagi 2-0 dengan Todak 3.0. Tim Hak. So 3 kemenangan berturut-turut. So what do you see now from untuk tim tu? Strong Quite strong. Tapi di kesempatan ni kita nak ucap tahniah lah untuk CG Esport sebab menang 3 kali berturut-turut. Dan kita harap CG Esport dapat kekalkan momentum ni supaya kita dapat jumpa di MPS season depan. Wede. Dan Tim Hak juga Todak 3.0. Tak apa, aku ada soalan tentang tu kan. Ada di hujung segmen CG Esport ni kan. Ciku minta aku bertanya kepada Ashi. Kau dah tengok podcast belum? Ada gitu. Straight forward, sebab aku dah janji dengan dia. Aku tanya kan, kenapa gantikan tempat dia dengan Shin? Panas. Sebenarnya saya pun agak pelik sebenarnya kenapa Ciku keluarkan soalan ni lah. Sebab soalan ni sebenarnya jawapannya dia dah tahu. Cumanya mungkin dia nak explanation yang lebih jelas, terang di sini. Senang cerita macam ni Balot. Kita dekat pengurusan ni apa jua decision yang kita buat terutama sekali dekat bahagian transfers player transfers ni lah. Kita memang orang kata apa, berbincang dengan semua orang. From the manager punya side, lepas tu kita akan berbincang dengan coaches dan kita akan berbincang dengan players. So akan ada orang kata apa, evaluation yang kita buat lah. Sama juga macam kes Ciku. Kenapa dia digantikan dengan Shin? Ada beberapa faktor yang kita tak boleh nak disclose secara terang-terangan di sini. Cumanya
antara faktor yang kita ambil kira dalam kita menyusun roster ataupun menyusun line up untuk season ke season, salah satunya adalah pada isu disiplin, isu komitmen dekat gaming house. Ini bukan untuk Ciku, ini bukan, umum. general, Ini umum. general. Okey. Dan paling penting is how well someone tu boleh work together dengan team. Okay. Sometimes orang yang ada skills ataupun orang yang orang kata apa memang power main MLB ni, dia punya orang kata apa work together dengan team tu tak ada. Okey. Tak ada teamwork punya value tu agak rendah. Bukan apply kat Ciku, cuma saya bagi general lah. Tapi itulah antara faktor-faktor yang Dia ambil management ambil kira, dan the coaches, mungkin coaches ada dia punya side lain lah. Macam mana coaches? Okey, setuju. Senang buat duit. Cumanya why Shaheen digantikan, Shaheen menggantikan Ciku, one of the reason sebab Ciku is orang lama. Okay, maybe kita rasa Todak Dah 10 season dah dia dengan Todak. Betul. MPL team need someone fresh. Okay. Terutama sekali dekat bahagian goal line. Sebab goal line ni satu bahagian yang penuh orang kata apa, beban ataupun penuh beban untuk someone to pikul lah. Tanggungjawab yang sangat besar lah. Betul. So Shaheen ni antara orang yang Nampak dia ada potensi. listen well. Dia mendengar, lepas tu dia orang kata apa, tak buat kepala sendiri. Jadi macam tu lah. Jadi mungkin kualiti-kualiti ini yang kita titik beratkan. Plus Shaheen is very young. Dia ada banyak lagi benda yang dia boleh belajar. And insyaAllah this is the player yang akan naik satu hari nanti. Okey. Untuk bagi kita. Baik. Coach pula, sebab kalau kita tengok kan, sajalah nak bagi panas sikit. Okey, kan? okey. Saja bagi panas sikit. Kejap, belum Baik. jawab kan. Season ni dia jadi head coach secara rasminya. Bila jadi head coach, Ciku tak ada. Adakah dia penyebab sekarang ni? Oh, tak juga. One of the reason, yes. Okey, sebenarnya Tanya pula. after kita habis MPL season 14, Okey. kita orang pun ada buat discussion for our next plan. Sebab sepatutnya cuti. Alright. Player dia cuti lah. Kita tak tahu apa yang kita buat. And even cuti kita orang discuss. Sebab kita tak dapat champion ni. Takkanlah kita nak bercuti. Betul. Yang champion pun tak cuti. Apatah kita yang tak champion. Kita bagi player je cuti dulu lah. So kita orang discuss apa plan next. Siapa yang kita nak groom, siapa line up yang kita nak bawa, yang kita rasa can ride together lah. So dekat dalam list tu tak ada Ciku lah. Okay. Tak ada Ciku. Sebab apa ya? Boleh nak tahu, sebab saya pun tak tahu juga sebenarnya. Jangan macam tu. Tapi apa sebab orang kata apa, betul-betul lah malah ni bagi. Okey, dia sebenarnya itu nanti kalau Ciku nak tahu tanya saya sendiri lah. Netizen tak perlu tahu pun. Benda ni internal. Ada benda internal we cannot Ni bukan disclose. internal. Dia macam kalau saya cakap Ciku boleh terima, mungkin fans dia tak boleh terima. Betul. Saya still juga macam tegur-tegur Ciku juga. Kita orang pun shooting apa semua. Kan? Baru-baru ni saya live pun dia masuk live saya, tegur saya apa semua kan. So bagi saya tak ada masalah pun. Cuma everyone make decision ni bukan kita orang buat gunakan emosi. Kita orang buat decision ni, siapa yang ada, siapa yang stay ni adalah kita dah bincang. Okay. Sebab in the end of the day, Yes. kalau team tu power, player yang power. Kalau team tu bangang, coach yang salah. Betul? Setuju bang? Setuju. Sebab tu lah ada pepatah dulu. Yeah. Berapa season? Ashi out. Walaupun bukan Ashi. ada juga Asyik. Jangan macam tu. Yelah. Kau rasa kan kau salahkan player je ni. Tak adalah. So macam tu lah belok. So untuk Ciku ke apa kan, untuk Ciku kalau nak tahu ke apa, Kalau betul ada atau apa soalan ataupun yang terpendam di hati, please kita boleh Tanya minta je, ya. kita By end of the day korang masih lagi okay. Betul. Cuma kadang-kadang ada bendanya mungkin di-scripted kan, demi konten apa semuanya kan. Tapi ni kita scripted je. Tapi okey lah, balik kepada cerita korang tadi kan. Maknanya inilah yang perlu dihadap oleh player ataupun manager ataupun coach kan.
mungkin dengan netizen yang tak faham sebenarnya perancangan tim kan. Saya rasa saban season inilah yang benda yang berlaku. Ya, contoh sekarang ni Chico bila keluar kan, Ashi kena jadi targeted person kan. Okay. Ataupun senang cerita bukan setakat Chico punya isu saja, kalau daripada season 12. Season 12 downfall. orang kata apa, downfall of Todak 12, 13, 14 3 season. 14 14 kita season. downfall lah. Kita Tak layak ke bagi M6. tak layak. Tapi kita Kan? naik sikit. Kita tengah climb. Kan? Tak layak bagi game 6 kan. Walaupun itu adalah target besar yang diletakkan, tapi tetap orang katakan gagal kan. Betul. Tapi Ashi memang menjadi rebutan para netizen di luar sana untuk melontarkan kemarahan mereka. Kan. Betul. Kau memang menjadi target. Betul. So padahal mereka tak tahu pun sebenarnya apa perancangan, apa yang mereka buat, dan kadang player pula mereka rasakan dia masih lagi boleh perform. Tapi end of the day, inilah dia coach yang decide what is the best for the team. Dan player pula kena terima lah. Hakikatnya player kadang-kadang bersilih ganti. Betul. Kan mungkin sampai masa dah awak untuk digantikan. Betul. Ini mereka tak faham. Dan fans pula, mungkin mereka ada fans yang besar at that time kan. Kena serang daripada fans. So saya rasa macam kesian jugalah kadang-kadang. Tak ada apa. Asal pula kau tak ada apa, aku ada apa? So apa reaksi Ashi untuk kes-kes macam ni kan? Selalu awak kena bantai dengan netizen kan. Dia Kerana luarlah perasaan ini masa kan. bukan pula dia start daripada season 12 lah, di mana bila kita dah start tak achieve target ataupun kita dah tak masuk grand final, kita dah tak pergi international. So memang banyak kecaman-kecaman tu dia meluru dekat saya lah. Dan sebenarnya saya nak kata saya terima tak terima, tak juga. Saya lebih kepada arah menerima sebenarnya Balot. Sebab saya manager tim ni. Whatever happen dekat tim ni, tak kisahlah keputusan bersama ke, keputusan saya ke, it's still lagi saya punya call. Jadi bila call tu tak betul, saya tak boleh nafikan lah benda tu tak betul. Maksudnya every losses yang berlaku dekat Todak since season 12 sampai ke hari ni, saya bercakap apa dia? Part of my Responsibility. fault lah, responsibility lah. Bertanggungjawab sepenuhnya lah macam tu. Bertanggungjawab sepenuhnya. Cumanya nak clear di sini lah. Mungkin untuk Apple sendiri dia dah one season? One season. One season dengan kita kan. Mungkin dia dah nampak how we work dekat dalam team lah. Cuma just nak clear dekat semua orang, di mana every decision yang kita buat dekat Todak, kita memang berbincang dengan semua orang. Akan ada part yang kita tak boleh bincang dengan semua orang, tapi most of the time ataupun most of the things yang kita bincangkan include everyone. Termasuk player. Termasuk player. Yes. Jadi bila serta-serta keputusan dibuat, memang kita tak boleh nak penuh nak puaskan hati semua orang. There will be someone yang kena di let go ataupun ditransfer, dan ini lumrah e-sport, dan mereka pun aware bila diorang masuk ke alam e-sport ni, mereka aware. Benda ni mereka dah patut aware. Cumanya apa pun result yang berlaku, sama ada baik ataupun buruk, memang saya akan tanggung sepenuhnya. Cuma nak clear di sini adalah apa pun yang berlaku, saya punya keputusan ataupun saya punya call bukan untuk menjatuhkan tim. Itu yang kena clear lah kat situ. Betul. Kalau kata nak menjatuhkan tim, mungkin pada peringkat awalnya 3 kali champion tak dapat. Betul. Kalau betul lah. Tak, saya setuju dengan apa statement tu, sebab no one is here untuk nak menjatuhkan tim kan. Tapi mungkin boleh jadi salah percaturan. Betul. Ke Itu kan? saya tak nafikan. Mungkin orang kata apa, bukan your call itself, tapi mungkin perbincangan keseluruhan tim tu mungkin pada waktu itu tak kena. Dan saya setuju pula. Dan dia setuju. Bila dah setuju sebulan suara, jalan je lah. Tapi bila dah jalan, Allah, kita dah buat mistake lah, buat segini-segini. Patutnya kita buat. Dah benda dah lepas. Tak boleh kata apa. Kan? So, tak apa. Kita tinggalkan CG Esport ataupun MAL punya scene ini. Kita nak lompat ke topik yang seterusnya. Tapi sebelum kita lompat, saya nak tanya lah kan. Dalam orang kata apa, MAL kali ni hype. Dengan keberadaan CG ni kan. Dengan kebanyakan ex player kan. Orang kata apa, tengah hype gila. Kan? Saya suka juga kali ni. Saya antara orang juga yang sebenarnya saya tak suka ex player yang tak dapat tempat main IPL kan, pergi kat situ. Tapi saya rasa macam bila saya fikir balik, mereka perlu ada
mereka perlu ada dalam MAL untuk kalau kata inilah orang-orang macam dia tak ada tempat dengan tim asal. So they have to go and create their own team. Tapi kau create own team, kau duduk dekat challenger. Jangan duduk dekat affiliate. Betul. Sebab affiliate ni bagi aku adalah tempat untuk tim MPL ni untuk dia nak develop player. Betul. Dia bukan untuk nak kejar champion ke apa ke, biar. Champion tu tolak tepi lah sebab dia nak develop player supaya dia boleh supply player kepada main team. Betul. Kan? Biarlah ada macam apa ekosistem lah kat situ kan. Tapi untuk player-player ni bila dia orang pergi ke challenger, that is the right place untuk for you to go. And sekarang ni kalau kita tengok ada Vlad kat situ, ex-player Neo, apa X-Slash, apa kebanyakan ada dekat Team Hawk, ada rival kita rival kan? Rival Aim. Kan ada kat situ. And then CG of course kan, ada geng-geng kita kat situ kan. Saya masih anggap lagi dia orang ni family kita juga walaupun mereka dah CG kan. Masih. Kan? Kita tak boleh lupa jasa mereka. They are still our family even though they are carrying now a different flag which is CG kan. Tapi your prediction nombor 1, nombor 2 ataupun 2 tim lah yang rasa macam top 2 lah. Satu direct layak, nombor 2 tu dia akan pergi Challenger Defender match lah. Ashi dulu. Sepanjang saya tengok MLS sekarang ni ataupun siapa yang kau nak lah, senang cerita. Kalau kata 2 tim layak pergi ke MPL, siapakah 2 tim tu? Kalau yang saya nak, sekarang ni CG dengan Team Hawk. Why? Kroni sikit lah. Bukan. Semua diorang ni pernah berkhidmat dengan saya. Dan kita pun pernah achieve banyak kenangan manis together. Betul. So kita nak ataupun saya nak kita dapat cipta another kenangan manis dekat MPL pula. Itu satu. Kalau dulu duduk satu tim, sekarang jadi rival. Tapi kalau awak berjaya, saya happy. Saya berjaya, saya lagi happy lah. Awak pun kena happy. Cumanya kalau realistic realistic talknya ikut performance sekarang yang mungkin boleh layak sekarang ni secara hanyalah CG. Based on the result sekarang ni dengan how they play lah. Correct. Cumanya untuk Team Hawk masih lagi saya nampak goyang sikit. Tapi kalau boleh nak juga mereka layak. Yes. Betul, nak diorang layak supaya kita boleh cipta kenangan menangis bersama lah. Ciba. Apple? Kalau based on based on apa ni performance, dia bukanlah performance. Yang saya predict memang CGL salah satu akan layak. And then yang kedua bukan Team Hawk lah, kemungkinan Vlad tu. Sebab dia bagi saingan dekat CG. Ya betul. So dekat situ kita tengok based on paper yang Vlad tu boleh pergi jauh juga itu je lah, 2 tu je lah. Tapi kalau Team Hawk tak masuk, macam mana rival nak lawan Todak nanti? Ya tu. Tapi kalau yang betul-betul kau nak, mana pun. Dah betul lah tu, kau jangan paksa aku pilih. Dah kau pilih kau punya tim tu dah lah. Paksa pula. Kat sini ni kau. Waktu kerja esok, aku lapar nak arah aku. Alright. So kita tinggalkan apa CG Sport pula ataupun MAL lah kan. Kita dah lebih 2 topik ISF dengan ni kan. Okay, let's go. MPL Season 14. Kita recap sikit. Kan, recap sikit MPL Season 14. Antara target yang kita letak, kita kan, saya pun part of the team kan. Walaupun saya host podcast, tapi kadang-kadang saya kena bias juga. Kadang-kadang saya tak bias suatu recap je. Waktu recap lah ada peluang saya nak hantar Mashi. Kan? Bila lagi saya nak hantar kan? Time tu lah ni tak kena kan. Itu je time tak ada lainnya saya tapi season ni tak tahulah kan. Recap dah lah, Rain pun tak jadi. Saya ada call Sunfrost. Kata Rain ni Sunfrost. Rain tak jadi tu. Kau tolong bang. Abang pun tahu kan, saya pun baru lepas kahwin. Saya pun baru jadi coach Legion. Tak maaf bang. Dua-dua tu. Aduh, asyik dia. Dua-dua. Sebab aku tak boleh ambil korang dua. Nanti korang lagi bias. Betul lah, bias lah. Walau Todak kalah pun korang cakap korang Todak power tu hari. Betul. Kan tak boleh. So aku kena fikir tu kan. Siapa aku nak ambil, dah lah Sunfrost pun reject. Dia bukan reject sebenarnya. Komitmen lain. Dia orang committed dengan benda lain. So masa tu tak ada. Kan. So aku macam sedih jugalah. So aku rasa aku dah ada lagi 2 orang aku dah contact. Kan. Totally muka baru lah. Tapi kalau sebut nama tu kita agak-agak kalau saya takkan sebut kat sini. Tapi kenal lah agak-agak. Korang saya rasa tak kenal kot. Sebab dia jarang stream.
Tapi dia ada ilmu yang sangat-sangat hebat dalam menganalisa benda ni. Okay. Kan? Dia tak pernah jadi coach ke apa ke. Okay. Kan? Tapi aku rasa komuniti akan suka lah. Oh, Jeco? Dia okey. Ya. Dia okey. Tapi bukan dia lah. Bukan dia. Tapi bukan dia lah. Tapi bukan dia lah. Tapi ada. Aku tak nak reveal. Besok aku akan deal balik sebab ni baru balik daripada Ipoh kan. Hari ni ada cakap jantung. So besok aku deal balik tengok kalau diorang dua ni okey, nanti aku akan lock lah. InsyaAllah saya rasa diorang ni lebih better daripada Sunfrost dan juga Rain. Sumpah, betul. Lagi better. Baik. Itu yang kita nak Itu dengar. saya boleh janji lah. Kali ni aku bagi memang gempak punya. Baik. Memang gempak punya. Okey, kita masuk season 14. Target adalah M6. Betul. Kan, memang kita buat macam-macam. Pergi ke Johor tu 3 hari awal. Seminggu awal aku dah pergi. Okay. Pergi seminggu awal, t-shirt printing berapa? 1,000 lai. Tak silap. T-shirt Road to M6, todak, segala Betul. bagai. Pergi buat giveaway, jumpa setiap malam kedai. Sampai aku demam lah. M6 hilang. M6 gone. M6 is gone, bro. Kan? So, bila gagal, kan, kau rasa kan waktu tu kan, bila dah gagal kan, kau rasa macam, apa yang kau rasa dalam fikirannya kan? Sebab, Haji cakap, ini kalau tak dapat M6 ni, aku buang Haji. Dan benda tu memang spread dekat social media. Kau rasa macam diri kau macam akan digantikan tempat orang ke ataupun kau akan dibuang ke? Okay. Jujur lah apa yang kau rasa time tu. Dia macam ni Balot. Bila kita kalah waktu season 14 tu, Okay. memang pada asalnya memang storyline-nya kalau tak dapat MC, Ashi akan di-replace. Memang ada perasaan takut sikit lah, tipu lah, Ya, tak betul takut lah. sikit kan. Cumanya bagi saya macam ni je Malot. Saya macam saya cakap sebelum ni, any decision ataupun calls yang saya buat sesekali pun tak pernah nak jatuhkan tim. And plus kita achieve better result, much better result daripada season-season yang sebelumnya. So hopefully saya diberi peluang sekali lagi untuk season 15 untuk lead the team, untuk kita fix apa yang kita silap pada season 14 lah. Okay. Plus sekarang ni macam Saiful diganti, maksudnya menggantikan saya sebagai head coach, dan ini adalah peluang Apple juga. 14 awak head coach kan? 14 bukan yang season ni saya cakap. Yalah, 14 awak head coach. 14 saya head coach. Cuma masa tu Apple banyak kacau saya. Jadi dia macam dia tu lah. Tapi antara punca Rizal tak berapa bagus lah Rizal. Okey. Kalau mana nak tahu kenapa kita kalah dengan siapa? Bamos dekat Apa bracket final? bracket final tu, Ngomong sah. sebab darah Bamos dekat Apple tu masih tak hilang lagi. Oish. Waktu tu ada sepat kat situ. Sepat ada kat situ. Ada tapi tak main. Cibi. Nampak lah. Yalah, DNA situ juga. Ada sikit-sikit DNA daripada Homeboys dulu. Betul. So mungkin dia ada lah sedikit bias kat situ lah. Tapi tak juga sih. Sebab aku baru dapat SF. Itu dah lama. Dah benci. Dah satu season. Dah benci. Dah satu season. Dah satu season. So mungkin sebabkan tak cukup satu season, itu membuatkan kita Alasan tapi apa-apa pun kita memang terima kekalahan kita pada season 14 tu. Cumanya banyak agak kita belajar pengalaman yang kita belajar sama-sama. Betul. Season 14 tu Betul. Macam-macam lah. Yang orang tak tahu lah. Dahsyat. Kenapa tukar line up kan? Netizen pun pening asal todak tukar-tukar Ya line memang up. aku nak tanya kenapa terlalu banyak eksperimen. Sebab waktu tu kita tak ada berpeluang lah. Maknanya sebab waktu season tengah jalan, aku jarang buat podcast dengan coach, player ataupun manager. Kan off season saja aku buat. So ketika tu aku banyak buat benda ni, kita berbincang dengan Rain waktu dalam recap tentang korang punya eksperimen, and tak berpeluang. So kenapa eksperimen tu, yalah walaupun dah start season baru ni, minggu ni hari Ahad ni korang main kan, hari ni hari Selasa, dah masuk hari Rabu dah ni, dah pukul 12 pukul 1 dah pun kan. Tak apalah, bagi tahu je lah apa yang membuatkan korang macam perlu sangat buat eksperimen, dah eksperimen pula setiap game. Okay lah, saya jawab lah. Jawab lah. Dia sebenarnya macam ni lah pula. Macam biasa Kita dengar orang je ayat tu. sebenarnya bukanlah nak ambil hati lah, tapi kita orang sayang lah player-player kita orang ni. And then kita orang walaupun kita orang dah bagi peluang kan, kita orang macam cuba kita bagi lagi. Boleh lagi ni. Sebab once kita orang dah stop bagi peluang, dia dah tak ada tempat dah dekat line up. Okay. So dekat situ sama ada
jadi simpanan, ataupun dia tukar masuk tim lain, ataupun dia pergi ML. Dia dah ada jalan dia, dah memang no more MPL to him. So sebab tu kita orang still gak macam bagi peluang. Itu the main reason. So dekat Scream, walaupun menang dekat Scream, end up orang tak nak tengok result Scream. Betul. Ada tim yang menang Scream, kalah tournament. Di mana tu? Usik sikit. Okay. So end up, bila macam saya cakap bila dah result, dah perform dekat tournament, yang satu lagi tu dah tak boleh nak cakap apa-apa dah. Kau, kenapa coach pilih dia? Kenapa coach tak pilih aku? So result dia kau dah tengok, kau setuju dan kau terpaksa setuju sebab ini performance kau. Itu je yang kita orang cuba. Sebab kalau saya cakap, kau tak boleh main, dia akan banyak soalan dan dia akan cuba tanya Ashi, cuba tanya siapa-siapa, kenapa Apple tak bagi aku main? Kenapa tak bagi aku main? Kalau Ashi yang tak bagi main, diorang akan tanya saya pula, tanya Kuja, kenapa tak bagi main? Kenapa tak bagi main? Jadi kita orang sebagai coaching staff ni macam tu lah, buat keputusan based on tournament. Dia macam ni Malok, senang cerita, kita punya culture dekat sekarang ni start this season, kita tak nak terlalu baik dengan players, kita tak nak terlalu kejam. So once kita berbuat baik, maksudnya kita bagi peluang dan sebagainya, it's up to them lah. Untuk ambil this orang kata peluang untuk buat betul-betul. So once kita rasa okay, enough, memang peluang untuk main MPL tu tipis lah, sebab kan salah satu ni lebih perform dan sebagainya. Dan masih lagi dekat diorang punya effort juga, sebab macam mana pun walaupun diorang tak dapat bermain, once kita panggil diorang kena ready. Tapi kalau betul memang kita panggil banyak alasan tak ready, tak itu, tak ini, dan kita tak boleh nak bagi peluang even dekat slot tu sendiri pun. Kita nak lebih keras lah starting from this season sebenarnya. Adakah, sebab ini antara soalan-soalan netizen time tu lah kan, adakah disebabkan eksperimen ini juga waktu tu Aishi banyak buat kan sebagai head coach time tu kan, buat lepas tu kau tak dapat jawapan who is the best, terpaksa pertengahan jalan tukarkan Apple menjadi head coach time itu, walaupun tak ada announcement secara official. So Apple dan Kuja dah start naik atas, Aishi dah tak naik drafting atas tu. Betul. So dia macam ni Balor, pada asalnya kita ada 3 orang dalam coaching staff. Saya, Saiful dan Kuja. Okay. Dan kita dah masing-masing diberi, masa tu saya Amok satu lagi analisis. Sorry. Minta maaf Amok, kita punya analis. Coaching staff Coaching staff. Dan pada masa tu saya diberi amanah untuk jadi head coach untuk dorang, untuk the team, dan kita dah bagi task sebenarnya. Okay, apa part saya, apa part Apple, sebab bagi saya Apple ada dia punya strong, apa kau panggil specialist speciality ada satu kat tempat lain. Ujak ada tu. So macam Apple, dia lebih berminat ataupun passion dia yang saya nampak lebih ke arah tactical gameplay. Maksudnya kalau dia nak bercakap pasal kau buat salah kat mana ataupun apa patut kau buat, dia orangnya. Kita tak cerita pasal knowledge dia. Mungkin knowledge dia ada sampai atau tak sampai. Itu itu nombor 2 lah. Cuma gaya tu ada. Gaya tu ada, dan dia bila yang saya perasan bila dia menerangkan something, kita boleh absorb. Mudah faham. Mudah faham. Macam Kuja pula, dia lebih kepada, dia tak cakap banyak macam Apple. Untuk dia mengajar orang mungkin kurang. Tapi dia ada kekuatan di mana apa yang kita tak nampak dia nampak. Especially dekat bahagian drafting. Katalah player ni ambil coach opponent ambil Natalia contoh. Dia dah boleh bagi tahu why. Kenapa dia ambil Natalia? Why? Is either related dengan team diorang punya strength ataupun part of their strategy ke yang dia dah kaji. Dan dia akan bagi kat Apple lah. Cumanya waktu itu kenapa saya saya berada di atas pentas, sebab actually kita memang plan korang 2 kat atas pentas kan. Cumanya just nak clear je lah. Encik Lan personally request untuk saya berada dekat atas pentas tu. Tujuannya untuk as a head coach tu saya nak kena portray dekat atas pentas lah. Cuma benda ni memang kita dah berbincang banyak dengan the team, and the team try to help me lah untuk fit all the strategy, all the, cumanya
pada dasarnya kita dah ada tugas masing-masing. Okay. Itu Tapi aku nak tambah sikit lah kan. Tak tahulah Cik Lan nampak kita orang punya recap ke apa ke. Sebab dalam recap pun kita orang sebenarnya ada je highlight kan pasal apa Aisyah tak naik dia sebagai head coach. Faham. The next week kau naik. Faham. Mungkin kita orang pun bagi pressure kot. Okay. Yang first week tu kan saya tak naik. Sebab memang itu kita punya planning. Memang itu tugas yang diberi. Okay. So untuk bagi saya punya part, saya lebih kepada isu how to make sure yang the players boleh dengar my coach. Alright. Dan lebih kepada orang kata apa, nak be the middle person antara saya punya tactical dengan draft. Sebab ada masanya dia dengan Kuja tak boleh nak berbincang. Okay. Sebab everyone ada pendapat masing-masing. Okay. Tapi once benda tu happen, problem tu kita solve most of the time dengan saya lah. Betul. Kita akan bincang awak masuk. Yes. Sebab waktu tu awak pegang dua jawatan kalau silap. Manager dan coach sebenarnya. Dengan coach. Okay. Cumanya awal tu kalau Abang Lok nak tahu, gila kuasa betul lah dia ni. Bukan awal-awal aku bukan tactical juga kan. Aku try nak mengajar apa semua benda dia nak. Betul. Cumanya bila saya sendiri detect yang okay, sepatutnya orang yang mengajar ni Apple. That's why kita tukar sikit. Yalah waktu tu Apple baru masuk. Kita pun tak tahu apa dia punya strength. Yes. Dia tengok patut aku cover. Patut saya pun tengok dia boleh deliver the message apa yang kita nak buat apa semua. Dan kenapa saya bagi pendapat saya lah, bagi pandangan saya, kenapa saya nak kena disetujui? Sebab ada orang yang better untuk buat benda ni. That's why kita delegate the tugas lah. Cuma kita delegate tu internally between kita punya 4 orang lah. Masuk Ahmad masa tu. Okay. Cumanya bila di-pressure oleh Abang Lok dekat lah. So itu jadi kucak kacing sikit kat atas tu. Sebab kan aku cakap tempat yang aku nak sindir-sindir ke nak hantar recap je. Sebab dia macam ni pula. Dia satu isu yang berlaku waktu situasi macam tu berlaku tu, di mana bila dekat habis dia drafting, biasanya Apple akan bagi dia road macam mana nak main this thing. Cumanya saya jujurnya saya punya cara dengan Apple punya cara boleh kata berbeza. Tapi disebabkan saya lantik dia as my tactical coach, kenapa saya nak kena campur adukkan saya punya tu? Dia akan jadi serabut lah. Masing-masing ada tugas buat je lah. That's why bila dah 2-3 minggu lepas tu, bila kita dah tu, kita try tu borak dengan the management. This is sepatutnya yang kita sebab buat. Kita lepas last pick tu kita ada dalam 40 saat. Dan saya tak cakap panjang pun. Saya cakap keyword-keyword yang kita dah biasa praktikkan dekat scrim lah. So itu je. Kita tak nak ada, maksudnya saya cakap A, dia nak buat B. Okay. Pada di bawah kita dah bincang. Berlaku season 13 tu. Mana? Ada sampai 3 orang, 3 idea datang. Ada sampai 2 orang. Yalah, coach 2 orang, ada 2 idea. Betul. Nak mainkan ni, lepas tu player pun dah bagi suggestion. Betul. That's why masa tu kita dah try nak delegate tugas tu. Okay, kita macam ni. Betul salah itu nombor 2 bagi kita orang. Okay, apa yang Apple buat betul salah itu nombor 2. Tapi if dia decide nak main cara macam ni, kita go all out macam ni. Okay. Menang kalah kita tanggung sama-sama. Cumanya masa the first 2-3 weeks tu masalah tu berlaku sebab management expect untuk saya buat benda lain. Tapi in the end kita sebenarnya lain caranya. Itu je lah Abang Lok. Sebenarnya dia lupa. Dia sebenarnya bukan menang kalah sama-sama. Menang player, kalah coach. Betul. Kau kena tahu benda ni. Menang player, kalah coach. Macam tu kau head coach. Dan dia bukan bahasa kau tu je. All the while. Okay, all the while. Dia team all sama. Biasanya macam tu lah. Everywhere same. Menang player power. Betul. Kalah coach tak pandai draft. Coach tak pandai groom player. Yes. Draft salah. Patut kenapa dia macam ni, kenapa macam ni. So, season 14 tu hari, korang finish playoff nombor 3. Third place, yes. Kau cakap itu adalah antara keputusan yang baik juga. Baik ke? Dia macam ni. In terms of placement mungkin baik. Okay. Bukan pula. Dia in terms of placement bagi saya masih lagi bad sebab kita tak layak nak pergi. Placement tu tak buatkan kita pergi M6. Cumanya back on our track record 2-3 season lepas. Okay. Tak boleh nafikan kita start 5-6. Okay. Dan almost terkeluar, ada few issue yang kita tu lah. Cuma season 14 tu membuktikan yang sebenarnya kita masih relevan lagi sebenarnya. Sekarang ni nak cari sikit je lagi. Sikit je lagi apa benda loophole yang kita nak fix. Itu yang kita cuba rungkai sampai ke hari ni lah. Maksudnya
bagi saya nak tak nak saya kena terima yang my team dah try the best and ini result yang the best yang kita boleh bagi pada musim lalu. Okay. Dan saya sendiri harapkan bila Apple ambil alih as a head coach, dia dah ada power to decide things, even dengan draft ke apa ke, daripada third place tu kita boleh tukar ke at least grand final. Grand final. Sebab kita aim for EWC juga. Okay. Itu je lah. So, Nampak tak ayat aku? gempak tu. Macam ayat Estok Arena. Tak, dia punya susun atur punya cerita kan. Oh, cantik. Meyakinkan. Sangat-sangat meyakinkan. Mungkin tu sebab saya masih dekat sini kot. Kalau tak, Tapi aku percaya sebab season ni nak tak nak aku kena kan banyak. ada sebabnya. Ada sebabnya kan. Kena kan banyak, tapi insya-Allah kita akan buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. But now we are talking about persiapan season 15. Kan, persiapan season 15 di mana yalah persiapan season 15 ni sebenarnya bermula daripada season 14 tu hari kan. Habis saja playoff kan. Saya rasa line up tak ada apa perubahan pun. Cuma ada beberapa orang yang player-player orang kata kita kecilkan squad lah. Betul. Kita kecilkan squad, ada yang kita loankan pergi ke Team Hak, ada yang dah orang kata pergi ke CG, and remaining players itulah dia sekarang ada 7 pemain. 7 pemain ni pun adalah 7 pemain daripada season lepas. Betul. Tak ada baru pun. Betul tak? Tak ada baru pun. Seorang. Shaheen pun ada season lepas kan? Shaheen ML. Daripada ML naik kan. So dia punya test powernya adalah dekat PM, Piala Esport Malaysia. Betul. Tu hari. Itu adalah pentas yang dia nak membuktikan sama ada dia layak berada dekat the main ataupun the senior team. Kita panggil senior team Senior team. Apa jadi dekat PM? Kalah dengan Homeboys. Apa cerita ni? Disebabkan kalah saya pas dekat Okey, dekat situ. Oh, bila kalah dia Okey. Silakan. Kita pun dah buat postmortem. Jangan postmortem. Cuma adalah reason menyebabkan kita kalah. Tapi kita tak boleh beritahu kot datang daripada siapa semua. Tapi player pun mengaku salah. Kita orang as a coaching staff pun mengaku salah. Tapi kita dah discuss. Cuma nak kata kalah mungkin sebab Homeboys kuat lah. Terkejut jugalah sebenarnya. Dia macam Homeboys season lepas kita tahu penghijrahan besar-besaran player-player semua ke Wamos. Lepas tu dia orang sebenarnya struggle tu. Betul. Kan? Dalam keadaan struggle tiba-tiba kita dapat tahu yang Homeboys ni ada orang kata apa baru dipanggil something baru lah yang ni. Aku baca komen kata alah Apple pun datang daripada Homeboys. Dah lah Homeboys tu tengah struggle saja dia bagi menang lah tu dekat PM. Tak juga. Ambil hati. Tak juga. Tak serius apa pun. Tapi kalau korang nak tahu, netizen cakap. Kalau korang nak tahu, Coach Homeboys sekarang tu dulu pernah M5 coach international kat tu. Oh. Dia kira somebody dekat Geek Fam. Tak silap aku dia lah salah satu masukkan Geek Fam kat grand final. Irpang apa nama Irpang. Yes. Bukan basic-basic Irpang lah. apa Cuma underrated lah, underrated. Dengan Nanail dulu tu ke? Betul. Dia yang masuk. Dia lah. Aku cam muka dia. Aku kalah agak. Aku bantai dia kat sana. Sekarang aku dibantai. Okay. Oh itu je? Jangan PM. Takkan itu je. Itu PM. je lah. Sebab bila dah kalah ni, bagi alasan kan nanti orang cakap banyak alasan. Betul. Memang kalah lah. Memang kalah. Totally memang diorang tak expect lah. tak expect. Homeboys pun boleh macam tu. bounce back macam tu. Even dekat online hari tu pun diorang menang juga 2-1. So mungkin diorang akan jadi top contender Dekat MPL juga. dekat MPL lah. Okay, kita akan tanya korang punya pilihan top 6 nanti sebab ada banyak tim yang ni top 6 pilihan korang untuk masuk ke playoff. Tapi sebelum kita tanya, selepas kekalahan dengan Homeboys dekat PEM tu kan, korang ialah top 4. Top 4 itulah sebenarnya bawakan korang pergi ke slot ISF ni. Betul. Kan? So terima kasih jugalah Homeboys korang menang hari tu. Bukan sekali, 2 kali. Betul. Tapi tetap slot itu kita punya. Betul. tak dapat dah dia. Tak dapat dia. Tapi lepas kekalahan dengan Homeboys tu, sebelum ISF ni aku dengar aura-aura. Sebab aku pun kat sini kan. Tiba-tiba aku dengar macam tak tahulah daripada siapa. Orang dalam ni juga kata, weh Ashi tengah tiba-tiba nak buat tryout tu.
Okay. Kan? Macam goyang dah dengan line up ni kan. Macam tak boleh pergi dah line up ni. Aku dengar. Okay. Kan? Ini aku macam malas nak tanya. Tapi macam yalah podcast sekarang ni pun dah macam rancak, macam panas je kan. Aku saja nak pandai panas lagi lah. Betul ke? Ada buat tryout ke apa ke? Rasa macam tu. Oh ya ada. Betul. Memang kita buat tryout as soon yang kita kalah dengan Homeboys kat PEM tu. Sebab kita punya target agak tinggi sebenarnya dekat PEM kan. Kita target at least final. At least final. Patutlah Zaid cakap jumpa di final. Final. Makan final, diri. Apa break? Cumanya tryout tu memang betul berlaku dan itu rasanya kita punya titik permulaan di mana kita start berkeras dengan players lah. So this is After that loss lah. Betul, after that loss. This is the reality yang senang cerita macam ni. Kita dah start masukkan kalau kita tak perform jangan harap kita ada atau tak. Include managers, include Betul. manager, include coaches. That's why kita try to work very hard lepas kekalahan itu. Dan dalam masa yang sama juga from management punya side, kita try to prepare few options yang kita boleh dapatkan last minute ni. Sebab roster dah lock. Okay, betul. Okay, roster dah lock. Nak tukar immediately tak boleh. Alright. Tapi kita try to ambil peluang di transfer week yang ketiga MPL. Planning tu ada lah. Planning tu ada. Dan Belum jadi-jadi tak tahu. jadi tak tahu sebab candidate memang dah ada. Ada candidate, ada few players jugalah. Tak boleh bagi tahu lah what Tak boleh role bagi ke. tahu. Tapi nak cakap play itu pun bukan yang macam simpanan, bukanlah maksud aku yang tak main lah. Dia current player juga. Cuma dia sama nasib yang dia tak dapat slot. Boleh bagi tahu ke dia ni import ke local ke pun tak boleh bagi tahu. Okay. Kalau dah trial mestilah import Tak juga kau ni. Jangan kecoh kan. Oh maknanya try import pun korang ada trial, local pun korang ada trial. Betul. So which one yang korang lock ni? Ni macam aku dah dapat hint lah. Okay, tak tahu Itu lah. tak boleh nak cakap. Nantikan di podcast seterusnya. Kau tengah di podcast MPL. Bukan MPL. Tunggu transfer window lah. Ada. Panic button tu kita tekan. Lepas tu Okay. kita kalah dengan Homeboys tu. Tapi player agreement tu hari ni aku dapat. Semalam bukan semalam Semalam. Semalam. Okay, buat-buat macam tak tahu. Tak apa, kita kan host. Okay. Jadi mungkin ada perancangan. Yalah play agreement kita belum setuju apa pun. Kan? Belum. Okay. So maknanya player yang ada sekarang ni they have to work hard. Betul. If you don't perform, you are out. Betul. Mula-mula bench lah. You are bench first. Ada proses Ada proses dia lah. Tak adalah you perform terus out. Tak ada. You will be benched. Cumanya kita from my side kita nak try, bukan nak try, kita dah betul-betul nak implement saya sendiri ataupun dengan the coaches. Even kita rasa peluang macam mana boleh bagi pun dekat players ni, kalau dia tak dapat deliver, kita tak boleh nafikan orang lain punya potential. Betul? Masuk. Setuju? Itu. So maknanya kali ni betul-betul bertekad lah. Sebab yalah kau cakap kan season ni ada EWC. Betul. Kan? Yang terdekat EWC. Betul. Kita tak nak cerita M7. lepas ni ada SEA Games. Lepas tu hujung tahun nanti ada M7. Tak nak itu lambat. Untuk season 14 ni EWC. Betul. Itu adalah priority. Dan kita tahu EWC ataupun MPL MY dapat 2 slot. Betul. Peluang ni. Moment kau masuk je grand final, EWC dah ada dah. Tantangan. Dah register lah. Dah register dah. Duit dah boleh kira dah. Betul. Dah boleh pilih nak duduk bilik dengan siapa. Dah boleh start bagi QR lah. Aku cuba. Aku boleh lah boleh bagi QR. Boleh. Boleh Tak boleh. Oh, okay. Beli pizza pun jadi lah. Okay, now talking about tadi player ada player bayangan yang tengah try out dan sebagainya belum confirm lagi kan. Tapi kalau confirm mungkin bulan week 3. Tapi aku tak nak tahu lah yang player tu. Sekarang ni kita nak cerita tentang Dekat line up. hari tu tadi kita dah cerita pasal CG tadi kan, tentang kita punya player yang ada kat sana. 10 season dah kot. Moon dengan Ciku ada dengan kau. Kan? Banyak kejayaan yang korang capai sama. Now, dia orang ada kat sana. Tapi aku tak nak tanya keberadaan dia orang sana. Ketiadaan dia orang. Dekat tahu tak? Apa yang kau rasa sekarang ni? Tanpa mereka. Tak rasa sedih ke? Tak ada macam ni Melot. Sedih tu sedih. Sebab 10 season. 10 season tu, 5 tahun nak masuk kita tahun bergaduh ke-6. macam mana pun. Kenangan tu ada lah. Cumanya bila diorang dah makin evolve daripada segi umur, daripada segi achievement yang diorang dapat kan. Ketiadaan diorang tu sebenarnya buat saya bangga sebenarnya. Why?
Sebab macam sekarang diorang dah pergi ke level yang lain. Macam Ciku sendiri. Dulu dia hanya players. Player yang dimarah, dini. Sekarang dia jadi bos. Dia jadi bos. Dia jadi bos. Itu memang saya respect lah. Alright. Cumanya Awak masih manager lagi. saya macam manager lagi. Dia hari tu pergi, apa ni, video dia pergi Entra Royal Chulan naik kita apa? Gempak tu. Aku main V je tu. Gempak tu. Gempak kan. Tak, maksudnya itu Achievement lah bagi saya. Betul. Walaupun sedih diorang tinggalkan Gaming House, tapi bila nampak diorang achieve Perkembangan diorang. di benda-benda baru, dapat sponsor Pro Royal Chulan, dia bukan benda-benda kecil-kecil, bukan benda-benda senang. Ini luar biasa ni. So achievement tu buat saya proud lah dengan diorang. Sebab diorang deserve untuk dapat that kind of sponsors. Lepas tu diorang punya level sekarang dekat mana. Tapi sedih lah juga. Gitu. Sebab Tak perlu. Aku dah power lah sekarang. Dah tak keluar air mata aku. tisu. Aku dah fikir juga apa benda ni. Tak nangis. Tak. Dia sedih, tapi sedih yang bukan perlu menangis. Betul. Kan? Takkan jantan takkan nak tunjuk kot. Kan? Tapi Syed, ini back on ke sebab apa? Ini dalam tentang persiapan tim. Okay. Kan, tentang persiapan tim. Kali ini persiapan tim tanpa Ciku dan Moon. Kita tahu dia orang pun dah pergi ke sana. And then they're doing better. They're doing better, maknanya dia orang lagi okay. Tapi ingat tak season lepas kan? Kita pergi ke Indonesia apa semua kan. Okay. Aku nak cerita sebab ramai yang mengatakan sekarang ni Ashi dengan Ciku ni relationship tak bagus. Kan? You kecil. First question. How is about the relationship between you and Ciku now? Okay. Macam mana korang punya persahabatan sekarang ni? Korang gaduh ke ataupun just yalah biasalah manusia kan nak bercakap tentang sedikit apa yang terasa ke apa ke, normal lah tu. Okay, dia macam ni Balok. Saya berkawan dengan semua orang, especially yang siapa-siapa yang berada dekat tim saya lah. Maksudnya memang saya care. Okay. Kalau boleh diorang punya personal life saya nak masuk campur. Tapi once diorang keluar daripada Todak, relation saya dengan dia hanya kawan-kawan. Okay. Dia no longer under my care lah. Betul lah. Sama juga macam Iwan. Iwan dengan saya dekat dalam Todak memang rapat. Pergilah mana pun. Saya memang akan bawa dia apa semua kan. Tapi once dia keluar daripada Todak, kita orang punya relation tak sama macam dulu. Memang itu saya terapkan. Why? Sebab saya tak nak anything yang datang in future. Contoh kita terpaksa lawan dia ke, saya ada 11. Okay. Saya try nak avoid benda tu lah. Tapi sekarang tanya khabar apa semua masih lagi. Calling tanya khabar apa semua masih. Saya tak macam tu Balot. Oh ya. Saya memang jenis bukan. Kau dah keluar memang kau lah aku macam tu. Yes, tapi kita ambil tahu. Tak baik tu dia. Bukan Balot, kita ambil tahu. Tapi contoh katalah macam tadi yang Balot. Saya bukan nak cakap apa lah tadi. Tim Hak kalah dengan CG kan. Rival main nampak macam tak tu. Saya terus WhatsApp rival. Ada lah. Tapi saya tak tanya khabar dia apa sihat ke tak sihat. Saya akan cakap dia kenapa main macam ni, kenapa macam tu. Maksudnya dia masih lagi someone dekat mata saya. Cuma untuk saya bagi care macam mana saya bagi dekat dalam my gaming house, memang totally different. Aku dapat point ni. Kenapa text rival ni? Pasal dia tak menang dengan CG ke macam mana? Bukan sebab nampak Why? Bukan nampak sebab rival ni bagi saya dia ni potential dia memang sangat tinggi. Ya, tapi kenapa game against CG? Dia kalah bagi saya. Tadi dia kalah dengan CG tu, dia kalah is something yang sepatutnya dia tak boleh kalah. Okay. Kalau dia kalah fight saya tak kisah pun. Bukan sebab dia orang kalah dengan CG, tapi sebabkan mekanik dia. Katalah tim Hak kalah dengan Homo Sakin. Saya akan buat benda sama juga. Kalau betul saya rasa memang kekalahan itu memalukan. Tim Hak tadi kalah tu dah gempak dah. Okey je. Tapi mungkin bagi saya macam dia bukan rival ni. Dia tak sepatutnya buat dah. Dia tak buat ni, tak kena ni. Sebab Asyik pernah dengan rival pernah champion. Kalau season 11 kau pernah champion kan dengan rival. Lah. 11 tu dia lah kan? Dia lah. Dia lah. Rasa macam kurang kau rasa dia boleh buat lebih. Rival ni. Betul. Aku dapat point, aku tanya je kan. Kalau betul-betul lah, tak betul tak apa. Tapi kalau CG mungkin saya tak buat macam tu sebab malulah saya nak borak dengan bos. Okey, betul juga. Ciku dah jadi bos. Tak boleh lah saya. Okey. Masih manager. Kalau dia reply, suka hati aku tim aku. Kau pun balas tanda. Malu. Ada tanda good. Bagus.
Alright. Cerita-cerita pasal apa pembikinan pasukan dia, pembikinan tim ialah line up ni kan. Bukan senang untuk nak finalisekan who is the player. Especially bila kita pergi ke ini cerita relationship dengan Ciku tadi kan. Aku masih lagi ingat benda ni masih lagi segar kan. Waktu kita pergi ke Indonesia, the moment kita sampai, besok kita nak start kerja ni. Nak pergi jumpa tim kan, nak bagi tahu ada player yang kita berminat. Malam tu kita ada bincang kan. Aku tak tahulah apa perancangan kita daripada sini waktu tu kan. Antaranya yang aku suggest kat sana, ini aku suggest adalah untuk mencari pengganti Ciku. Kita cakap okey, kita pergi sana walhal waktu tu memang nama Skylar disebut-sebut sampai Cik Lam pun cakap kalau kata harga kita bawa superstar tu kan. Waktu tu antara role yang saya cadangkan time tu adalah orang kata kita kena cari pengganti untuk role Ciku. Kau adalah manusia yang mempertahankan waktu tu kata no way. Aku akan pastikan Ciku will be much better kan. Kita bertekak jugalah kat situ. Betul. Ni cerita betul kan? Cerita betul Aku dengan Ashim bertekak di diam lah kau diam. Dialog Ashim macam ni. I know Ciku more than Abalot. Macam tu juga. Dia tak cakap macam tu. Ingat aku macam kau kan. Tapi adalah benda yang kami bertekak. Lepas tu Haji Roslan, Mr. K, Haji Roslan, Cik Lan, Ziko, 3 orang. Dah pandang je kami dua ni kan. Ini dia orang ni nak bertumbuk ke apa ni? Tapi kita lah profesional. Tapi macam ni lah, borak-borak kan. Lepas tu comes a solution, macam ni. So balik selepas tu kau bawa D. Okay, pertengahan tu. Ujung-ujung pertengahan ke? Tak. Season nak start. Ujung-ujung season nak start. Okay. Just before transfer roster lock. Okay. Bawa D masuk. Dan aku cakap dalam hati aku dah suggest tu hari kau tak nak dengar. Kau sampai nak bergaduh dengan aku. Bertekak bukan bergaduh. Bertekak lepas tu tahu-tahu je dia ada. Aku betul tu aku start benci dia time tu. Aku cakap pelak dia ni kan. Okay, ini nak bagi tahu situasi itu hari kan. Tapi he is the guy that maknanya defend Ciku dan sebagainya. Tapi orang kata kau adalah antara orang yang tak suka Ciku. Aku macam tak boleh terima. Ciku pun rasa macam tu. Kau rasa kat saya. Mungkin cik. Batal aku cakap letak kamera dekat rumah dia backup tu. Record kita punya discussion. Tapi mungkin lah mungkin lepas tu kau bawa D masuk, lepas tu kau bawa Syahin masuk, sampai dah 2, Ciku pun ada kat situ. Itulah kau sampai 3 gol lain kau bawa. Apa kau nak buat? Tapi cuba Balot saya nak clear sikit lah. Okay. Saya defend Ciku pada waktu tu bukan sebab dia player saya sebenarnya. Sebab mungkin sikit dia player saya. Macam saya cakap lah, bila someone under my care, dia lain sikit saya punya evaluation dekat orang. Jadi macam Ciku ni pada waktu itu, saya rasa mungkin semua orang tahu kot, mungkin Ciku ni ada sikit saja masalah attitude. Sikit saja. Bagi saya waktu tu, instead of kita cari goal laner lain, saya rasa saya yakin untuk groom Ciku ni ataupun bentuk Ciku ni, especially dekat bahagian dia punya attitude. Yalah, dia pun makin matang. Mungkin sikit lagi peluang nak bagi. Sikit lagi peluang ni. So masa tu kita agak bertekak apa semua kan. Cumanya kenapa dimasukkan kemudian hari? Sebab kita sebenarnya prepare terus untuk ke season next season tu. Sebenarnya lah. Cumanya bukan sebab tak nak pakai Ciku ke tak. Even kita still pakai Ciku. Cumanya kita try develop players tu daripada awal lagi. So dia dapat experience dekat kita punya MPL team. So untuk dibawa dekat. Dan bukan ada satu lagi sebab juga kau cakap lagi pun kalau kata betul nak bawa pun sebab season 12 pun dia tak main. Betul. Dia tengah berehat, bini dia bersalin semua. So kau cakap dia pun dah lama tak main. So kalau main pun sekalipun kita tak tahu dia punya performance macam mana. So for that particular reason aku cakap kau nak ada juga. Ada juga. Aku pun benda yang sama awal aku bagi tahu tapi dia tak dengar. Sebab itu ada pertengkaran sikit lah. Dia degil selalu aku tak adalah kata aku betul. Banyak backup saya lah. Tapi bila aku fikir balik, mungkin waktu tu aku just communication coordinator je. Aku pergi sana untuk membantu dia orang untuk nak link dengan the other team. Aku fikir macam aku ni macam dah cross the border lah. Kan aku dah macam cross the border lah. Aku orang minta aku tolong itu lah. Aku pula pergi bertekak dengan dia kan. Kenapa kau tak buat ni kan? Tapi itu bukan tugas aku pun. Tapi sebenarnya Balot saya sangat appreciate sebab words ataupun apa-apa yang dilontarkan ni lah yang sebenarnya sikit sebanyak dia bagi saya proses. Walaupun saya setuju ataupun tak setuju itu mungkin nombor 2 lah. Tapi this ideas
apa tu, nampak Abang Lot betul-betul ikhlas nak tolong saya sebenarnya. Lepas tu nak tolong tapi tak dengar. Kesian duk. Tapi ini tak apalah, tapi itu kita letak tepi lah. Tapi itu letak tepi lah kan. Tapi kita letak tepi. Tapi kita tak nak cakap benda tu lagi. Okay, kita lupakan. Tapi cuma saya nak bagi tahu yang sebenarnya Ashi antara orang yang backup. Di ketika saya sendiri bagi suggestion time tu kan, apa untuk backup, saya tak nampak yang dia ni tak suka ke apa ke. So aku nampak lah dia betul-betul jaga dia punya players. Kan, for matter what kan, dia memang jaga dia punya player. Mungkin ramai yang bersalah anggapan, termasuk mungkin dengan Ciku juga. Tapi Ciku pun mungkin kadang-kadang dia just cakap macam tu je, tapi hati dia baik juga. Kau jumpa besok dia tegur juga. Rasa korang boleh makan sama-sama, tak ada masalah kot. Makan je. Buka puasa makan je semua. Alright, so kita tengok untuk season yang ni lah. Season ni line up kan, kalau kata saya line up pun semua dah keluar kan. Ashi still sebagai manager, tak ada lagi head coach. Kali ni memang Ashi sebagai manager, Vince ada assistant manager, head coach Apple, Kuja drafter, lepas tu kita ada Zul sebagai analyst ataupun data entry kan. And then kita ada players iaitu Momo, player paling lama. Betul. Kan, memang kena letakkan dia the first name kan, antara play paling lama daripada season 5. Dia dengan saya season 6 MPL. Masa tu dia dekat Todak Apprentice. Okay, 6 lah kita cakap dekat Todak lah. Tapi kalau MPL punya team 7 lah. 7 play paling lama. And then second lama adalah Zaim daripada 12. Yes, betul. Time semua baru lah. Betul. Kita ada Yan Lot, kita ada Hazel, kita ada D, kita ada Shehin, kita ada... Dah, tu je lah. Itu je ke? Tu je lah. Zaid dah. Dah sebut baru sebut Zaid. Tadi Zaim Sempoy. Oh, Zaid. So itu adalah player. Tadi pun dah tanya tak ada apa-apa perubahan ke apa. Kau pernah cakap dah ada tryout apa semua. Mungkin ada, mungkin tak ada. Based on the result. First 3 weeks. First game lawan dengan MV. Expedition lawan dengan MV pula macam mana. Dengan line up yang confirm itulah line up. Full local lah, tak juga. Dia ada. Okay. So saya tak tahu siapa yang korang akan mainkan. But what is your target untuk first game ni? First game MV. Sebab last season lepas pun first game dengan MV ke? First game lawan MV. Dan kat playoff pun first game juga kita lawan dia. MV juga. Kenapa MV ni menjadi first game je untuk kita So tak tahulah. Sebab ada Raf kat situ. Atau sebab bos-bos ni rapat. Mungkin. Boleh jadi dia ada DNA Torak juga kat situ. Betul. Jadi kalau expectation, kemungkinan kita orang, saya target menang 2-1 lah. Apa pasal 2-1? Okay apa? Sebenarnya saya punya target lain pula. Target saya 1-2. 1-2? Kalah ni, lepas tu kita pulangkan lagi sekali dekat nanti dia trigger je dong. Dia siapa trigger? Siapa yang trigger? Trigger. Siapa? Yelah, kita pulangkan dia 2 kali. MV lah dia. Gurau-gurau lah. Tapi kalau nak menang 2-0 lah. Okay, betul lah kan. So realistic target. Kata kita sembang tadi first game dengan MV kan. Lepas tu kita ada dengan Team Ray dan juga Ocean Black ke? Atau DXOL? Ocean Black dengan Team Ray. So ini adalah 3 game pertama sebelum transfer window. Untuk 2 minggu yang pertama. Betul? Hari Ahad dan minggu depan Sabtu Ahad. Betul. 26-27. Weh, ingat dalam kepala otak aku. Betul lah kot. Betul lah tu. Betul. Okay, tapi aku nak tanya regular season lah kali ini kan. Realistic target. Where do you want to finish yourself? Top 2. Apa bracket? Untuk memudahkan lagi kita ke EWC. Yes. Itu salah satu orang cakap apa memang apa yang kita orang nak. Lagi satu sebab pressure dekat play-in punya. Dia punya bracket ni sangat satu lain nyawa. lah. Satu nyawa tu macam-macam boleh jadi. Play-in. Yalah. 3, 4, 5, 6 tu play-in tu. BO5. Dia lain. Kita dah rasa berapa season? Season 12, 13 Kau dah rasa berapa season? 3 season. 3 season lah rasanya. 3 season lah? Dah 2 season. 12, 13. Yalah. Lain sangat. Rasa dia. Maksudnya dia punya pressure dia. Dia punya pressure pun tak. Dia main satu game tu terus balik tu lagi macam. Ya, pressure tu. Macam kau datang, penat-penat, kau dah prepare. Lepas tu balik. Lepas tu balik.
Balik hotel pula jumpa tim yang kau lawan tadi. Lepas tu duduk happy pula. duduk sana tengok lagi 2 hari game-game yang lain. Kan dah bosan dah tengok kan. Terpaksa tengok. Bila tengok tu rasa macam kalau aku main mesti boleh menang. Cuma kalau current achievement yang kita dapat lepas melepaskan diri daripada ASM ni realistik bagi saya top 4 tu dalam tangan. Okay. Top 4 tu dalam tangan. Untuk line up sekarang. Okay. Betul. Kau cakap top 2. Top 2 tu regular season. Achievement yang kau nak. Yang kau ni prediction. Yang kau yakin lah expectation. Kalau aku memang nak top 2 tu. Apa jaminan sebab yalah Todak bereksperimen. Apa jaminan season ni selepas Liga start minggu ni dengan lepas MV ni katalah tidak berpihak kepada korang. Result 1-2, 2-0 ke 2-1 ke, kan tiba-tiba jadi 0-2. Akan ada eksperimen lagi ke? Takkan ada lah. Takkan ada. Yang tu yang benda yang kita dah sebab ini antara benda yang even fans Patriot pun menunggu tau. Sebab kita orang dah memang dah standby dah Balot. Kalau ini tak jadi, who is coming? Macam tu. Jawapannya dah ada dah. Dah ada dah. Dan dia orang pun dah ready. Dia bukannya kita orang kau tunggu jap nanti kita orang panggil. Tak ada dah. Oh, dia orang pun dah ready. Dah ready. Maknanya budak lokal lah ni. Kalau kata macam tu, panggil pump datang. Tak juga. Naik flight pun 2 jam. Naik flight 2 jam. Naik flight pun 2 jam. Aku cuba nak cover. Dia jujur sangat. Kita bagi terus lah. At least Tapi tak adalah jujur sangat. Dia bagi hint je tu. Sikit lagi nak finalize. Kalau betul memang ada. Besok kita finalize lah. Besok kita finalizekan je lah benda tu. Settle. Alright. Saiful sebagai head coach. Okay. Kan? Confident tak dengan line up yang sekarang dengan line up yang kata kalau kata ni tak jadi akan ada satu lagi line up. Maknanya itu bukan line up eksperimen lah. Itu bukan line up eksperimen. Line up memang yang dah ready. Betul. Ready to rumble lah. So how confident you are untuk AWC? Sebab aku nak tanya top 2 je. Top 4 dia tak jadi lagi. AWC. Top 2 lah. Top 2. Confident lah. Confident. Dengan result Awak head coach tau. Yelah dengan past result kita orang dekat tournament, kita orang yakin lah untuk, sebab bagi saya bila kalah dengan Homeboys tu pun Ashi tanya kan. Kau ada tanya? Aku tanya, okay. Dia tanya macam ni kan, dia tanya. Sekarang ni kita kat mana kan? Tim kita. Muka macam tu ke? Muka macam tu. Muka kau macam belagak. Kan kita kat mana? Saya cakap kita masih top 3. Takkan lepas kalah dengan Homeboys 3-0 kau boleh cakap kita top 3 lagi, betul? Itu ayat kau. Kau tanya. Okay. Kau tanya. Saya jawab confident lah sebab saya tahu capability player. Masih lagi top 3 lah. Macam tu lah. Itu. So dengan kemasukan bergantai lah. Tak juga. Dengan tiba-tiba adanya kemasukan. Okay. Ataupun akan ada kemasukan. Kalau perlu. Okay. So yakin tak? Cuma kita tengah susun lagi. Sebab dia bermain dengan masa lah Balot. Main dengan masa, lepas tu bermain dengan performance. Kita dah start liga. Yang kita training je. Kita bukannya cakap line up ni dah ada, yang ni tak training. Tak training je, still training. Hari-hari training. Cuma upcoming result tu kita tak tahu apa yang akan dapat. Macam tu lah. Baik. Tapi Syik, bercakap tentang season 15 ni kan, aku suka sangat dengan venue. Okay. Venue ni macam nostalgia lah untuk nostalgia dia panggil. Bagi Todak. Bagi Todak lah nostalgia lah, sebab itu adalah kali terakhir. Venue kali terakhir Todak menjadi champion ataupun kali ketiga menjadi champion. Selepas tu that downfall, 12 Homeboys champion, 13 SRG, 14 SRG kan, and Todak masih lagi struggle. Dikala tim lain tengah meningkat, kita masih lagi macam tu je kata orang. Kan, dan aku pun kata macam tu dulu masa kat luar. Sampai ke dalam tu tak adalah cakap kan, ni macam terlepas cakap. Kan. Season ini saya rasa macam dia ada something related. Kan? Kau rasa macam mana? So bila how important lah season ni dengan venue ni? Okay.
Dia bila kita dapat berita yang venue ni dekat stadium juara, dia sikit sebanyak mengingatkan saya ataupun menyedarkan saya yang bro, Todak champion kot. Todak used to be apa ni orang kata? Atas podium tu. Grand finalist punya team lah kan. Kalau tak champion nombor 2, tak champion nombor 2 kan. Dia sikit sebanyak boost kita punya moral lah. Nak kata the whole team tak, mungkin tak sebab bukan semua orang yang pernah juara dekat stadium juara. Momo ada situ. Momo ada situ, saya ada situ. Mungkin masa tu siapa lagi situ? Aku main 10 game kat situ. Betul. Lunyai.com. Cumanya dia mengingatkan kita orang yang kita tahu kita tengah merodom sekarang kan. Tapi kita orang kena ingat yang kita pernah ada kat atas. So dia tak mustahil untuk kita ada kat atas balik lah. Itu je. Moral lah. Lebih pada moral lah. Ya, sebenarnya aku pun macam tu jugalah sebab aku nak sangat tengok season ini adalah season yang betul-betul Todak comeback balik lah. Kan? Sebab kita pernah ada kat situ. Kan, waktu aku tak ada pun time tu. Aku datang waktu tu red carpet. Aku dengan Rain, aku ingat lagi. Balot gas. Aku gas. Kan, aku dengan Rain. Aku beli jompo macam tu. Itu sebab isu. Tak apa. Itu sebab isu. Tapi aku bawa apa bendera apa Flamboyant show time tu. Gendang masuk apa-apa kan. Aku depan. Itu kalah tu aku. Mungkin lah kot. Dah lah aku benci buat Boy time tu. Patut aku pula bawa. Memang badi lah. Kau patut cakap, kau nampak bolot, kau pergi halau motor tu kan. Patutlah nak end tak boleh tau. End tak boleh. Aku dah baca. End tak boleh. Aku dah baca siap. nak end je. Aduh. Tak boleh. Alright. Sejam 30 minit. Cantik. Yang ni aku kena cakap. Tadi awal saya cakap. Sejam 30 minit. Memang kita target tadi sejam setengah ke 2 jam. It's a very good episode lah. Good podcast lah kan. Aku rasa harap dia orang enjoy. Tapi sebelum tu aku tak tahu bila akan release. Aku harap episod ini akan dirilis pada hari Khamis. Sebab ini dah masuk hari Rabu. So biarlah editor buat kerja. Dia balik dia tidur. Nanti tengah hari kau masuk kan. Kau edit sampai ke malam. Lepas tu besok bagi aku klip. Lepas tu kita terus post hari Khamis. Sebab apa hari Khamis? Kita nak shout out kepada kita punya fans. Betul. Kita tahu kewujudan ataupun kehadiran CG sedikit sebanyak ada juga Patriots yang menyokong CG. Betul. Itu MAL. Itu bukan bermaksud kalau dia orang tak boleh nak support apa. Todak boleh je datang ke MPL venue. Jadi kata-kata kepada Patriots yang daripada dulu sampai ke sekarang masih lagi continue support kan dalam apa jua keadaan turun naik kan. 3 season kita tak berapa mungkin bagus kepada mereka. Tapi apa yang kita rasa nak cakap dengan mereka, seru mereka datang ke venue kan, dan kali ni tiket duk. Tiket. So what do you think? What do you want to say to the Patriots? Pada Patriots. Okay, untuk Patriots kita memang 2-3 season ni memang orang kata pun mengecewakan lah. Patriots memang tak nafikan lah. Dan kita pun minta maaf untuk hal itu. Cumanya kita memang sangat mengharapkan kehadiran Patriots menonton perlawanan Todak. Setiap perlawanan Todak kalau boleh di MPL season 15 ni. Sebab kehadiran diorang tu macam mana cakap dia macam ni apa bila kita tengok kan dalam player hall, kita tengok dekat luar kan, tengok ramai kan, dia punya rasa tu macam naik bulu. Betul. Walaupun diorang tak cantik apa pun, tapi tengok diorang ada di situ, ada nak je tengok cukup. macam semangat lah. Tapi yelah, saya cakap tadi lah, kita banyak kecewakan diorang. Tapi InsyaAllah dengan susunan yang kita dah buat pada season ni, kita nak tengok keceriaan wajah diorang sekali lagi dekat MPL. Jangan kopi Untuk Patriots, support, tolong datang untuk support kita orang. Untuk match, terima kasih lah masih lagi menjadi Patriots. Macam tu lah. Terima kasih lagi masih menjadi Patriots. Aku sampai tersasul tau. So itu je lah. Sebab nak cakap banyak pun mungkin kita orang akan buktikan dengan result lah. Instead of kita nak berjanji sumpah setia mula bulan bintang. Macam tu je lah. Nanti Itu nanti. Sebab itu dia seorang yang boleh cakap. Ada juga ramai yang minta, Bang Lord, tolonglah cakap macam Saipul kan. Aku cakap itu terima dia. Terima dia tak boleh ambil.
Kan, terima dia orang lain tak boleh ambil dan saya pun takkan cakap. Cuma kita tahu season ini ialah Monton pun dah cakap mungkin kita tak tahu season bila tahun depan ke ataupun season hadapan ke akan di franchise. Tapi penjualan tiket ini adalah menuju ke arah franchise sebenarnya. Betul. Kan, dia nak tengok juga how many of you guys affordable to come dan sebagainya. Macam mana korang support balik the ecosystem Monton sendiri. Tapi disebabkan berita baik. Baik. Apa dia? Disebabkan berita gitu baik. jadi? Kan, berita baik untuk saya. Oh. Kan? Berita baik untuk saya. Apa berita baiknya nanti korang boleh tengok sendiri social media, kan? Saya rasa saya nak hadiahkan 30 tiket. Satu tiket RM10 Betul rasanya RM10. Tak apalah 30 lah. Kita start dengan 30 lah kan. 30 tiket. Nanti boleh DM, mungkin kita boleh klipkan yang ni kan. Nanti boleh DM dalam konten ini kan untuk dapatkan ataupun jumpa saya di stadium. Bagi mereka 30 yang terawal dapatkan, tak payah beli tiket, dapatkan tiket daripada saya. So nanti Abang Lot akan datang macam awal sejam ke awal setengah jam ke? Taklah, sebab Abang Lot yang bagi. Mungkin ke saya kena akan cari Abang Lot kat stadium juara. Nanti saya letaklah siapa-siapa kat situ. Dah bos kot, takkan dah duduk kat situ kan. Dapat sini. Jual mahal lah sikit kan. Dia orang klip poster tu, nampak tak kat sini? Nampak tak kat sini? Ada tu kat bawah tu. Aduh, nanti tunggu kat tangga tu. Kan baru naik tak kan, cari Abang Lot situ. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan macam mana cara nak dapatkan tiket tu. Tapi siapa yang nak 30 orang boleh contact saya ataupun komen di konten ni lah kot. Konten lah kita anggap ni adalah satu klip kan. So insyaAllah 30 for the first match against MV. Kan untuk game yang seterusnya untuk minggu depan kita fikir lain. Minggu ni satu game je kan. Tengok menang tak menang. Kalau menang insyaAllah ada hadiah lagi nanti. Alright, so itu saja daripada kami kan untuk episod yang ke-37. Bye bye, assalamualaikum. Okay, bye.